Allah SWT jadikan kita ni untuk ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah maksud sebenar manusia ini dijadikan, iaitu untuk mengabdikan diri kepada Allah. Bagaimana caranya? Itulah disebut tentang ibadat. Tentang ibadat. Lepas tu bila ibadat, nak ibadat, dia kena makan minum juga. Kena makan minum juga, kena ada rumah. Kalau tak ada rumah tu kena sewa rumah dan sebagainya. Pinjam meminjam. Itu sebab perlu kepada muamalah. Bukan semua orang nikah nak makan ni jak kecil lagi nak makan. Nak makan ni jak kecil lagi nak makan. Nak pakai pun begitu juga. Tidak nanti kahwin, sebelum kahwin berapa banyak dah keperluan kita. Keperluan kepada makanan, keperluan kepada pakaian, keperluan kepada tempat tinggal. Itu semua nak dapat benda tu kena ada muamalah. Kena tahu dah cara dia. Macam mana nak berjual beli, macam mana nak pinjam meminjam, sewa menyewa dan sebagainya. Hak benda sabarnya sebut waktu dulu lah. Sebab hak lebih ramai terlibat dengan hak tu, bukan dengan menikah ni. Hak menikah ni nombor 3. Nikah ni nombor 3. Lepas tu barulah menikah. Barulah menikah. Bukan semua orang perlu kepada menikah. Barulah ada menikah. Lepas tu setelah menikah, ada menikah semua beres lah, kita kata keluarga ni, rumah tangga ni beres. Berlaku lagi benda-benda yang tidak molek. Rumah tangga molek dah, kita kata ada penjamin, ada orang yang bertanggungjawab dalam keluarga itu, ada isteri, ada suami, sudah ada molek belaka dah. Tiba-tiba curi lagi. Ya kiranya molek lah. Ada keluarga ni baru nak boleh berkeluarga molek apabila masyarakat tu molek. Tiba-tiba berlaku lagi curi. Apa hukum? Berlaku lagi berzina. Apa hukum? Nak buat macam mana? Itulah ada hukum jinayah. Paling akhir hukum jinayah. Orang lain pula kata, ni macam cara Imam Muslim buat ni, dia bagi kita pun nikah dulu. Kita pun nikah dulu. Ibadat nombor 1. Hak tu memang setiap orang. Yang keduanya keluarga. Hak situ dulu. Nak boleh ada, nak begitu gini pun jadi kita berasa perlu ni pasal ada keluarga. Kita ni siapa? Kalau kita tak kahwin, buat anak kepada orang. Pamak kita tua dah, ayah kita tua dah, takkan kita tak cari makan ke dia? Jadi mak kita tu keluarga kita. Dengan sebab itu perlu kita tahu pasal kahwin ni dulu. Hak ni dulu. Lepas tu bila kahwin, barulah perlu kepada benda-benda lain tu. Kalau kita tak kahwin, mak dengan ayah kita sudah kahwin dah. Dulu nak boleh ada kita ni. Nak apa ni perlu kepada hak ni, kemajuan hak luar ni, dia perlu kepada hak ni dulu, biar betul hak ni dulu. Itu kata dia lah. Masing-masing cara. Inilah sebut kita pun nikah. Nikah dulu. Tak apalah. Kemudian Imam Muslim buat mari beberapa hadis ini, lebih kurangnya nampaknya hadis ni lebih kurangnya nampaknya. Tadi kita sebut beberapa makna bagi ba'ah itu. Sesiapa yang ada kemampuan, sesiapa yang ada cukup persediaan untuk berkahwin, sesiapa yang ada nafkah, boleh menunaikan nafkah zahir dan batin dan seumpamanya. Di situ. Sebelum pergi situ, kita nak tengok sini ni, mazhab dulu, mazhab ulama tentang kahwin tu sendiri. Nak tengok dalam ni dulu, tengok dalam ni. Di bawah istihbab nikah liman taqat nafsu ilaih. Yang ni bab
galakkan ataupun elok berkahwin kepada orang yang ada keinginan untuk berkahwin dan ada nafkah. Washtighali man ajaza 'anil mu'an bis-shaum. Dan orang yang tidak mampu, tidak ada kemampuan belanja, perlu menyibukkan dirinya dengan puasa. Itu di bawah tajuk tu, kita tidak nak ambil banyak, ambil di bawah tu banyak tu, panjang tu dia di bawah daripada wa ammal wija' tu, kalau perhatikan wija' bawah tu lagi. Dia ada sebut wa fi hadzal hadis al-amru bin nikah liman istata'ahu wa taqat ilayhi nafsuhu wa hadha mujma'un alayh. Hadis ini, dalam hadis ini ada dalil yang ada perintah supaya berkahwin bagi orang yang mampu dan orang yang ingin, ada keinginan untuk berkahwin. Ini adalah suatu yang disepakati, suatu yang diijma'kan. Lepas tu tak apalah, Imam Nawawi pun sebut lagi. Tapi di sisi kita dan di sisi ulama semua sekali, perintah di sini falyatazawwaj, berkahwinlah. Perintah di sini adalah perintah nadb, sunat, bukan perintah wajib. Dengan arti seseorang itu tidak mesti berkahwin ataupun tasarri. Yakni tasarri itu makna memiliki hamba sahaya. Seseorang itu tidak perlu berkahwin ataupun bergaul dengan hamba sahaya. Yang bolehlah untuk dia melepaskan nafsunya, hamba sahaya itu pun, sama ada dia takut anak ataupun tidak. Ini mazhab al-ulama kafah. Wala tidak diketahui ada sesiapa yang mewajibkannya kecuali Daud dan orang-orang yang sependapat dengannya dari ahli zahir. Dan ada satu riwayat dari Imam Ahmad juga mengatakan wajib berkahwin. Nikah ni wajib, termasuk dalam fardu ain, bukan fardu kifayah, bukan sunat muakkad, tidak, tetapi wajib. Ini Imam Nawawi sebut. Mereka mengatakan wajib dia berkahwin kalau dia takut akan berlaku kepadanya sesuatu yang haram lah, sesuatu yang haram, macam perzinaan dan seumpamanya. Wajib kepada dia berkahwin au yatasari, ataupun dia memiliki hamba sahaya lah, ketika mana ada hamba sahaya. Qalu, mereka mengatakan hak ni semua suka haji juga, suka haji juga. Sebelum pada ni cerita bab haji, suka kurang sepanjang hayat ni kena sekali. Hak ni pun seumur hidup kena sekali, kena menikah, wajib. Cuma mereka tidak mensyaratkan. Kalau ditakuti akan berlaku daripada dia tu perkara haram, tak ada syarat. Kalau tak takut pun wajib juga. Ni puak-puak zahir, puak-puak ahli zahir, Daud Zahiri dan orang yang sependapat dengannya, tak ada syarat tu. Orang lain baru dia kata wajib tu kalau takut akan berlaku benda-benda yang tidak baik tadi. Lepas tu bagi mereka lagi, ni pendapat mereka ni, wajib berkahwin saja, tidak wajib bersetubuh. Setubuh tu tidak wajib, wajib berkahwin. Setubuh tidak wajib. Itu pendapat mereka. Mereka berpegang dengan zahir perintah dalam hadis ini dan lain-lain hadis. Di samping Al-Quran, Allah SWT berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa, dan lain-lain ayat lagi, banyak lagi. Hak ni Allah SWT suruh. Bila suruh kata dia makna wajib. Situ dia pergi situ ya. Bila suruh makna wajib. Waktu Imam Nawawi sebut, jumhur ulama kata fankihu ma taba lakum minan nisa hingga kepada firman Allah SWT, wa ma malakat aymanukum, maknanya antara dia berkahwin dengan memiliki hamba sahaya. Allah SWT memberi pilihan di antara berkahwin dengan memiliki hamba sahaya. Imam Maziri mengatakan ini merupakan hujah bagi jumhur
Kerana Allah SWT memberi pilihan di antara kahwin dengan tasarri, dengan ittifaq, semua terima belaka tu. Kalau tak mahu menikah, takut susah sangat, tanggungjawab banyak, miliki hamba. Semua sepakat, semua orang timur ini ulama mana-mana pun. Kata Mazri, sekiranya nikah itu wajib, tentu Allah SWT tak bagi pilihan. Tak ada pilihan dah. Tak ada pilihan. Allah SWT tak bagi pilihan di antara nikah tu dengan tasarri. Tasarri itu makna memiliki hamba tadilah. Kerana tidak sah mengikut ulama usul memberi pilihan di antara satu perkara yang wajib dengan hak tidak wajib, kerana ini akan membatalkan hakikat yang wajib itu. Itu kata dia mengikut kaedahnya. Hak ni tasarri ni memiliki hamba saya, wajibkah? Semua kata sepakat tidak wajib. Itu memiliki hamba saya tidak wajib. Daud Zahiri dan orang lain pun kata lagu tu juga tidak wajib. Bila begitu Allah SWT bagi pilihan antara dua ni. Mana kalau dia ambil ni sudah jadi tak wajib dah, wajib. Adakah boleh jadi macam tu? Tak boleh jadi. Dia memberi pilihan di antara nikah dengan tasarri ini, memberi makna kedua-duanya sunat. Harus. Paling tinggi sunat. Kalau tidak harus, boleh. Takkan satu tu dia bagi pilihan, satu tu wajib, satu tu sunat. Tak boleh lah. Mengikut ulama usul tak boleh. Dia kena kedua-dua wajib. Sedangkan sudah semua terima bahawa tasarri itu tidak wajib. Tasarri itu tidak wajib. Maka berkahwin pun tidak wajib juga, kata mereka. Jadi bagi pilihan ni antara hak wajib dengan hak tidak wajib. Sedangkan kalau tinggal hak tu dosa, tinggal hak tu tak berdosa sebab tidak wajib. Macam mana bagi pilihan ni antara dua yang macam tu? Tentu sekali ini memberi makna tidak wajib. Lepas tu pokok ni kata Zahiri kata, sesiapa yang benci kepada sunnahku dia bukan dari kalangan. Maknanya sampai begitu sekali Nabi macam tak mengaku umat. Hak tak mengaku umat ni bukan main ni, tentu wajib, kata dia. Jumhur ulama jawab, man raghiba tu maknanya orang yang tidak suka tu, maknanya dia berpaling dengan benci, tidak suka tu benci, dan i'tiqad bahawa ni tak ada apa, tak ada kebaikan. Seperti hak Nabi SAW duk sebut tu baik-baik tu tak ada. Anggap begitu, dengan anggapan begitu barulah falaisa minni tadi. Bukan semata-mata tak kahwin itu maka Nabi SAW menafikan dia daripada umatku. Kemudian dia sebut lagi, wallahu a'lam, tak apalah dia sebut sekali. Hak mana lebih afdal, kata dia, menikah dan tidak menikah? Hak mana lebih afdal? Ashab kita, ulama-ulama dalam mazhab kita, kata Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i ini, dia kata orang ni terbagi kepada 4 macam. Yang pertama, jenis pertama ni nak sangat menikah, ada belanja, maka disunatkan kepadanya menikah. Sunat. Dia ingin, ada keinginan untuk berkahwin, ada belanja, maknanya bolehlah nak menanggung tu nafkah, sunat kepadanya berkahwin. Yang kedua, tidak ada keinginan, tidak ada belanja. Tidak ada keinginan dan tidak ada belanja. Belanja yang dimaksudkan di sini bukan belanja mas kahwin itu saja. Mana belanja untuk menanggung lah. Yukrahu lahu, makruh pada orang macam ni. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada keinginan tapi tidak ada perbelanjaan, makruh juga. Hak orang ni, hak jenis yang ketiga ni lah yang diperintahkan, yang dianjurkan oleh Nabi SAW supaya berpuasa. Hak yang ketiga, ada keinginan tapi tidak ada belanja, ada kemampuan dari segi nafsu tetapi tidak ada belanja. Hak ni, hak yang ketiga ni lah yang disuruh berpuasa untuk menghilangkan, meredakan keinginannya itu. Yang keempat, ada belanja
Ada, tetapi tidak ada keinginan.